Uncle, good morning. Annyeonghaseyo. Uncle, boleh kenalkan diri nama? Saya Pang, Uncle. Uncle Pang. Oh, Pang. Umur dah berapa tahun? Umur saya 75. Uncle dah guna Serajem berapa hari? 6 hari. 6 hari. 6 hari Uncle guna. Saya Apa perubahan Uncle? saya rasa saya ada maju sikit lah. Dulu penting kelak. Satu malam kencing berapa kali dulu? 4 hari kacau saya. Tak boleh tidur. Saya malam tidur yang boleh tidur lenak. Tidur sampai siang lah. Oh, you dah tak bangun kencing dah? Masa tidur satu kali. Selain itu, apa lagi perubahan yang Uncle nampak? Saya sakit ladang. Ini saya. Okey. Dia kurang. Sudah kurang. Kan. Dulu jalan kaki 15. Okey. Tak tahu saya kena stroke. Oh, sebab Dahulu saya stroke. Boleh katakan saya kaki tangan cekat. Sebelum pulang lah saya makan satu kali. Saya makan pun yang makin selera. Selera. Bagi tengah hari dengan tengah malam. Jangan keluar. Hebatlah Uncle. Pusing sekarang? Sama orang tua sikit, mana muda sikit. Dah muda dah? Jadi saya patah boleh tekak. Oh, kalau tidak sebelum ni Uncle bongkok? Bongkok sikit lah. Sekarang? Yang tangan bisa memegang dulu angkat lah. Dulu siang mesti mau tidur, sekarang pulang tidur lah siang. Belasanya semangat. Rasanya dan badan sihat. Macam mana boleh kenal Serajem? Doktor tu saya lawatan di BIA. Itu pakar tulang ya. Doktor bagi tahu berkenal ini. Serajem. Dulu saya tempat ni sakit, saya menyasar lah. Jadi saya sampai sini bertapak. Lawan sini bertapak pagi saya badan kesat. Sihat. Bertenaga. Tenaga.